Hari ni kecoh geng, khabar angin. Seorang ulama besar Kelantan Syekh Wazir Al-Makki bakal ditamatkan kontrak. Aku tak tahulah sebab apa dia ni kena tamat kontrak kan. Tapi adalah orang kata yang mana Syekh Wazir ni ditamatkan kontrak ni sebab dia ni terlalu mesra dengan PMX. Terlalu mesra dengan kerajaan dan kerajaan bagi bantuan kepada Syekh Wazir ni. Adalah yang kata begitu. Dan ada geng-geng PAS ni yang kata benda ni benda fitnah. Aku tak tahulah sama ada benda ni fitnah ke ataupun tidak. Tapi yang menyebarkan ni bukan ahli politik. Kalau ahli politik yang sebarkan mula-mula isu ni, dah tentulah boleh jadi benda tu benda fitnah. Tapi yang sebar itu adalah Persatuan Mahasiswa Pondok Moden Kandis Bacok yang mula sebarkan. Takkan benda ni boleh kecoh kan? Mana ada pokok bergoyang kalau tak ada angin yang meniup. Bila benda ni tersebar dekat media sosial, guru-guru pondok bersuara, pelajar-pelajar pondok bersuara dicampur dengan politik. Tiba-tiba Yayasan Islam Kelantan YIK keluarkan kenyataan bagi tahu Syekh Wazir ni masih berkhidmat seperti biasa. Benda ni memang sinonim lah dalam parti PAS kan. Bahkan ramai asatizah yang tidak sebulu dengan parti PAS ni ataupun mengkritik parti PAS ni pasti akan dikenakan tindakan yang sama. Kalau kita tengok Ustaz Muhaizat dulu kritik parti PAS, akhir sekali tauliah dia pun tak dapat. Dan macam-macam lagi lah. Lagi-lagi kalau parti PAS ni dia dapat kuasai masjid, surau, dia tahu ke ustaz ni yang ceramah ni dia tahu tak sokong parti PAS, kritik parti PAS, memang kau kena palau lah.